Ya, ialah saya melihat politik di Malaysia ni, orang bercakap kadang-kadang, orang bercakap, kerana kita ada politik kepartian. Demokrasi barat masing-masing nak menang, masing-masing nak jadi kerajaan. Ada orang baik, ada orang jahat, ada orang kepentingan. Lalu ia guna slogan. Ada orang guna demi Islam. Demi Islam. Belum tentu orang tu nak buat sungguh. Belum tentu dia ikhlas, belum tentu dia jujur, mungkin dia panggil kepentingan. Dia nak sesuatu. Tapi nak ceritanya kita sebagai rakyat ni kena tengok molek lah. Saya tak mahu tentu siapa-siapa, saya dok. Saya cuma cerita maknanya kita ni kena hati-hati. Orang jual obat. Orang jual obat tak mesti jujur, tak mesti betul. Orang main saham. Mana orang kena tipu. Menega nak ambil tu, nak apa dia, bayar 3,000 seorang. Menega dia Saudi tu. Sewa, dia panggil nak sewa hotel. Kita dengar sewa hotel di Arab Saudi, di Mekah, Madinah, memang untung lah. Dia akan bayar bulanan macam-macam gini-gini. Hak tukang mari tu kan piyah. Kan serebang hak tukang cerita. Berkait dengan agama pula. Hak main projek biasa pun ada. Gak jual ikan. Saya ingat orang main projek ikan keli. Dia panggil ramai lagi ke di Terengganu ni. Dia tek. Saya pergi juga. Dia duk cerita kita nak buat gini, nak buat ikan keli dalam tank gini-gini. Boh mana boh? Pengarah ada tu. Di Dubai tu. Tengah buat pengurusan ni nak jual ikan keli dalam tank di Gabor. Kita nak tolong orang Melayu. Kalau kita dah ambil orang Melayu, dia jual Melayu lah. Kalau orang Melayu dah ambil, dia kata kayak orang Cina ambil, kaya habis Cina. Kaya habis Cina, dia kata. Saya kena juga jumpa dengan kawan-kawan di tek tu. Di hotel. Dia pun sembang begini, orang Melayu kayak gini, bahan di Cina gitu, belah Cina, berak tipu kita. Kita tengok kita pakai piah, jatuh orang pakai piah. Dia tu imam. Hak main dolar Amerika, mana juta awak lari biti orang Melayu. Jadi bukan saya anti orang Melayu, saya orang Melayu tapi nak Melayu hak betul. Saya orang Islam, jual Islam. Saya nak Islam hak betul. Hak jual tak jadi, hak ada kepentingan tak jadi. Dah siapa ada kepentingan? Saya dah utia nak khabar, saya tak boleh tuduh. Pakat tengok ijtihad lah maknanya. Tapi saya nak khabar politik di Malaysia ni kadang-kadang orang jual nama demi Islam. Belum tentu. Kena hati-hati. Demi Melayu. Hak ni pula jual Melayu pula dah. Jual Melayu. Guna nama agama. Guna nama Melayu. Guna nama bangsa. Negara orang nak ambil dah. Dia kata. Kita kena gini. Hak boleh dia. Kadang-kadang dia. Mahathir contohnya. Tung sendiri. Tung contohnya. Dulu dia guna Melayu. 22 tahun saya ingat. Guna Melayu. Kemudian ni dia guna DAP pula. Dia kata, saya guna DAP. Dah kalau awak guna DAP, orang lain main politik tahalus siasi pun begitu juga. UMNO selama ni guna MCA. Untuk igak orang Cina, MCA, MIC. Orang India. Apa dia hari ni, PAH dia guna gerakan. Dia guna, tak apalah itu hak dia. Itu politik. Tapi jangan jual agama, jangan jual bangsa sampai jadi balah. PS pula, dia guna DAP. Baru ni Tung guna DAP. Dan PAH pun pernah guna DAP. Tapi nak ceritanya jual agama, cerita demi Islam, demi Melayu, kesatuan lah, begitu. Tak ada apa-apa, kita sudah bersatu dalam sebuah negara ni. Kita ada ulil amri. Maknanya.